Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Minta maaf lah abang kakak kalau gambar goyang sikit. So kat sini saya nak tunjuk sebiji kereta. Ni kereta Saga VVT tahun 2017. Kereta ni masih lagi baru. Kereta ni saya nak jual cash saja, saya nak lepas harga murah. Apa yang mencari kereta Saga? Ni auto Auto 1.3, kereta memang melecun lagi. Di sini tunjuk bahagian keliling sikit. So kereta ni running memang sedap, minyak pun sip. Korang boleh tengok lah pada bahagian keliling dia. Ni kereta dia tahun 2017. Kereta tiada masalah, boleh jalan jauh. Kereta memang cun Cina. So inilah dia dalam dia. Dalam memang cantik lagi, dah siap dengan Android player apa semua. So kereta ni untuk lebih lanjut, abang boleh PM saya, boleh datang jumpa saya, boleh tengok kereta depan mata sendiri lah. So kereta ni saya tak boleh bagi submit bank, hanya untuk jualan cash saja sebab saya jual murah bang. Saya jual murah, harga boleh nego sikit-sikit, tak ada masalah. Harga boleh nego sikit-sikit. Saya harga yang amat murah 2017. Memang murah lah bagi saya. So mesti tengok enjin dia. Enjin 1.3, enjin memang cantik sangat-sangat lah. Boleh tengok. Enjin memang cun, memang kemas. Tak dinafikan lah. Boleh test, boleh datang tengok depan mata. Kereta enjin memang terbaik lah. Bateri pun boleh katakan baru-baru lagi bateri dia. Semuanya tak ada masalah, boleh tengok. Enjin VVT. Tengok bonet. Tahun 2017. Siapa cepat dia dapat, kot-kot ada student-student yang tengok video saya ni. Beza memang terlalu murah, boleh tengok dalam dia. Ni dalam dia. Dalam Android player semua dah lengkap, boleh tengok semua cun. Tak ada masalah apa-apa. So itu saja untuk review saya pada hari ni. Tak ada apa pun saya nak share lagi dah. So siapa berminat, kasih PM, kasih halo saya. Jangan lambat-lambat siapa cepat dia dapat. Ini bukan Saga FLX, bukan Saga BLM, ini Saga VVT. Biasa Saga ni banyak gelap-gelap Saga ni. So kepada yang mana mencari untuk kereta bini ke, untuk anak ke, anak belajar ke, nak bawa untuk untuk family kecil ke, ni dia. Saya sendiri cat cantik lagi. Lampu ni saya boleh bagi putih balik, tak ada masalah. Lampu Proton memang 5 tahun, memang saya tak boleh nak cakap apa, tak payah 5 tahun, 2 tahun pun dia dah kuning. Tapi lampu ni setahun nak ubat dia apa. So nanti kalau beli dengan saya, kereta ni confirm berkilat balik macam baru. So ni pun dah macam baru dah sebenarnya. 2017 bang, kereta 2017 memang baru lah. So siapa nak kereta ni, kasih PM saya cepat-cepat. Kalau betul-betul nak, kasih deposit dengan saya dulu.